Alright guys, kali ni ada dua perempuan kat sana tu kita nak interview dari chapter 7. Jom kita tanya, perfume dua-dua ni mana yang bau paling wangi? Let's go. Hai, boleh tanya, korang free tak? Tak ada boyfriend ke? Tak ada. Tak ada boyfriend. Tak ada. Datang sini saja nak bagi tahu yang I ada perfume ni chapter 7, satu Pembloom, satu Secret. So I nak korang rasa which one yang bau okay. So I mulakan you dulu, you bau dua-dua. Then you bau this one, and then nanti korang try bau. Spray je, boleh je spray. Cuba korang tukar pula. So kan, so I nak tanya which one yang bau paling sedap? Macam I think the blue one, I You? suka ni pink. Pink. Sedap lah. Oh yeah. You tak suka biru, you tak suka pink. So you suka biru, you suka pink. Ya. Okay. Sebab ini manis. Okay. Okay, sekarang ni nak bagi tahu yang sekarang ni TikTok tengah buat sale. Satu botol RM16. So kalau you beli dua jadi RM30. You nak? Buka TikTok. Oh, okay. Ada kan dalam tu? Kalau you nak apa-apa you boleh check out kat situ. Oh, okay. Since you dah suka perfume ni, tak pernah you ambil lah perfume ni. Serius tak? Ya, ambil. Oh, thank you. Okay, bye-bye.